Sampailah queue tu habis sampai kat kau, barulah kau boleh di-attend terus direct dengan kita punya live chat agent lah. Kita punya macam aku punya pula budak-budak staff tu. Tak siap lagi ke? Macam tak ada apa kat atas. Jarang berlaku ni. Banyak ke customer order? Allah, tak siap lagi. Oh, dah siap. 8612. Betul. Terima kasih. Ngam-ngam, sudah sampai, dia pun sudah siap. Okey, sekarang ni kan ada masalah di mana rider-rider sekarang dah tak boleh nak call Grab. Sebab CS dah tak ada. Function CS untuk call tu dah tak ada. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah chat dengan kita punya live agent. Salahnya nak chat dengan live agent tu macam mana? Korang tahu tak? Cara dia senang je. Kau pergi dekat help center ni. Kau pergi dekat browse FAQ. Lepas tu kau cari report incorrect restaurant information ni. Tu kau scroll sampai bawah. Kau nampak ni? Chat with us. Bila kau pergi je chat with us tu, kau akan terus masuk dekat chat live chat agent. Senang je. Ni kalau ikutkan yang ni dia live chat agent tau. Dia bukannya bot. Dia direct terus dekat live chat agent. Nampak? Dia ada queue, nampak? Nampak queue? Tak tahu kau nampak tak? Nampak kan? Ni queue, ada queue kan? So kau tunggu lah. Sampailah queue tu habis sampai kat kau, barulah kau boleh di-attend terus direct dengan kita punya live chat agent lah. Kita punya macam aku punya pula budak-budak staff tu. So harap sedikit sebanyak membantulah rakan-rakan yang kalau ada menghadapi isu ataupun masalah ketika penghantaran. Ni cara yang mudah dan cepat untuk dapat tembus Grab punya live chat agent. Inilah cara dia. Okey, sudah anda belajar, sila komen.